Kalau korang rasa telefon lipat masih banyak kompromi, mungkin Galaxy Z Fold 8 Ultra ni boleh ubah fikiran korang. Samsung bukan sekadar buat telefon ni lebih nipis, tapi dia turut naik taraf kamera, prestasi, bateri dan juga ketahanan. Jadi apa yang buat Z Fold 8 Ultra ni berbeza? Jom kita tengok. First kali yang aku perasan, dia punya design memang special. Kalau nak tahu, Galaxy Z Fold 8 Ultra ni dia punya tebal cuma 4.1mm je tau, dan dia punya berat cuma 215 gram je. Untuk sebuah smartphone yang boleh tukar jadi tablet, ini memang terasa nipis dekat tangan. Dia punya frame pakai armor aluminium, so memang lebih kukuh kalau nak protect smartphone ni. Dekat bahagian depan pula dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Ceramic 3, dan untuk panel belakang dia pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Kedua-duanya memang direka untuk bagi ketahanan yang lebih baik daripada cala dan hentakan ringan. Samsung juga ada perkenalkan armor flex hinge yang lebih nipis dengan mekanisme geseran yang lebih power. So bila kita buka dan tutup smartphone ni, dia punya pergerakan terasa lebih lancar dan lebih stabil. Lagi satu, dekat bawah skrin utama ni ada lapisan flex titanium yang boleh bantu kukuhkan struktur display dan kurangkan kesalipatan pada bahagian tengah skrin. Bila dilipat, korang akan dapat skrin luar bersaiz 6.5 inci. Bila dibuka sepenuhnya, dia tukar jadi skrin utama 8 inci Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate adaptif sehingga 120Hz. Ada peningkatan dari segi kecerahan sebab dia boleh pergi sampai 3000 nits, so kalau nak tengok dekat outdoor memang lebih jelas. Selain tu, dia punya skrin utama ni sekarang dah ada lapisan anti-reflection, so korang boleh tengok skrin dengan lebih jelas tanpa ada banyak pantulan cahaya. Dari segi prestasi, Galaxy Z Fold 8 Ultra ni menggunakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Ini merupakan chip yang dioptimumkan khas untuk peranti Galaxy dengan pendekatan pada CPU, GPU dan juga NPU untuk AI processing. Bila buka banyak aplikasi serentak, edit video, main game ataupun nak gunakan Samsung DeX, semua terasa lancar je. Apa yang aku paling suka, dia punya pengalaman multitasking dekat smartphone ni. Kita boleh buka 2 atau 3 aplikasi serentak menggunakan speed view tanpa rasa sempit sebab skrin dia memang besar. Lepas tu, antara benda yang best kalau pakai peranti Samsung, kita boleh pakai fungsi Galaxy AI dekat smartphone ni. Antara fungsi yang aku selalu pakai, dia punya circle to search. Kita just bulatkan je objek dekat skrin, lepas tu terus boleh dapat banyak info. Memang mudah, lagi-lagi kalau korang nak beli barang secara online. Ada juga live translate untuk menterjemah perbualan secara real time. Kalau korang selalu ambil nota, edit gambar atau buat kerja menggunakan telefon, fungsi AI ni memang membantu untuk mempercepatkan workflow. Dari segi kamera, Samsung sekarang ni dah pakai sensor utama 200 megapiksel dipadankan dengan kamera 50 megapiksel ultra wide dan 10 megapiksel telefoto dengan 3 kali optical zoom. Dia punya ultra wide kali ni pakai aperture f1.9, jadi dia punya prestasi dalam low light memang lebih baik berbanding generasi sebelum ni. Untuk video recording, dia support sampai 8K dan ada video stabilization yang sangat baik, so walaupun korang ada tangan yang shaky, tak perlu risau. Kalau korang content creator, telefon lipat macam ni memang best tau, sebab korang tak perlukan tripod untuk dirikan smartphone ni. Siap boleh adjust angle untuk sesuaikan dalam setiap situasi. Untuk dia punya bateri, dalam ni ada 5000 mAh bateri dengan 45W super fast charging. Walaupun dia punya body nipis, Samsung masih berjaya memuatkan bateri yang besar dekat dalam ni. Dengan penggunaan harian macam media sosial, rakam video, ambil gambar dan sedikit gaming, memang boleh tahan sampai hujung hari. So macam korang rasa Galaxy Z Fold 8 Ultra ni berbaloi tak untuk korang beli pada tahun 2026? Kalau korang nakkan smartphone yang boleh tukar jadi tablet, ada performance level flagship, kamera yang jauh lagi baik dan pengalaman multitasking yang top tier, jawapan dia yes, memang korang patut dapatkan Galaxy Z Fold 8 Ultra ni. Secara keseluruhan, Galaxy Z Fold 8 Ultra ni menunjukkan yang telefon lipat bukan lagi sekadar gimmick. Teknologi ni sekarang dah lebih matang, tahan lasak dan lebih praktikal untuk kegunaan harian. Kalau diberi pilihan, korang lebih suka telefon lipat macam ni ataupun masih setia dengan telefon yang biasa tu? Cuba komen dekat bawah ni.